Geng, cuba teka. Kali ni Angel dan Boyza nak gerak mana? Tadi baru je Sol, customer kita daripada jauh tau. Baru-baru ni Kelantan baru Sol secara online. Kali ni geng kita daripada Pahang. Karak Pahang baru je Sol. Acik Jamaluddin. First time datang kat gudang Boyjan. First time tengok Perabot Jati. Terus grab meja makan 8 kursi P6. Dekat belakang sana baru je unboxing. Kalau nak tengok, Mek Angel tunjukkan. Meja makan dengan set Cobra. Acik ambil set combo, nilainya RM16,999. So, untuk meja makannya, jom korang tengok Angel. Angel tunjuk korang apa meja makan yang Acik ni Sol. Inilah meja makan yang Acik Jamaluddin ambil. Kalau korang tengok, baru je unboxing. Paling best, kenapa ramai sangat suka dengan kilang P6 ni? Salah satunya bab finishing dia. Kilat macam cermin. Lepas tu pembuatannya korang boleh tengok. Walaupun masih pakai kayu jati biasa, tapi sebab fokus kepada proses pengeringan, cara pembuatan, dan inilah dia. Walaupun Acik tengok dalam 10,000 lebih, rata-rata Angel sebenarnya dah tunjukkan dekat Acik Jamaluddin 8 kerusi juga. Tapi range harga 6,000 lebih. Acik macam kurang kenal pula bila tengok yang 6,000 lebih. So sekali bila kita bandingkan depan-depan untuk 10,000 lebih meja makan P6, Acik lebih memilih ini. Sebenarnya 8 kursi ada 2 design. Satu corak yang ini. Belum lagi satu corak daun. Angel tanyalah Acik suka corak mana? Daun ke corak bunga? Bila Acik beritahu, Acik suka corak ni. Sebab yang ini agak rare, geng. So, untuk set Cobranya yang mana? Jom ikut Angel. Combo apa? Mestilah set Cobra. Kalau dah pilih meja makan P6, pasti set Cobra Acik P6 juga. Paling bestnya korang nak tahu tak, P6 ni tinggal sikit. Yang depan dah Sol Acik Zali daripada Muar. Untuk set Cobra P6 tinggal 4 set je, geng. Sebab tu Acik grab dulu. Paling best Acik dapat apa? Material apa? Baldo plain. Lembut. Lepas tu kalau duduk lama, mesti best. Sejuk, tak panas. Sebab tu Acik fikir punya fikir, bincang punya bincang. Terus set combo total 16,999. Acik daripada Karak. Nanti kita nak hantar sekali barang ni ke rumah Acik. Dan kita nak tengok apa reaction Acik bila dapat barang ni. Hantar ke rumah Acik. Yang paling penting, nak yang macam ni, range harga yang berbeza. Nak yang super ada. Nak grade yang lagi rendah pun ada. Bagi tahu jangan Angel. Contoh kain pun banyak kat sana. So